Plagiat bukanlah masalah yang baru timbul, tetapi telah lama berlaku dalam kalangan pelajar universiti. Plagiat ini digambarkan sebagai satu penipuan akademik, iaitu perbuatan meniru ataupun menciplak hasil kerja orang lain tanpa kebenaran ataupun pengiktirafan yang sepatutnya. Namun, dengan kemajuan teknologi dan maklumat pada masa kini, masalah plagiat ini menjadi lebih serius dalam kalangan pelajar kerana pelajar lebih mudah untuk mengakses, menyalin dan menggunakan maklumat dari pelbagai sumber tanpa menggunakan usaha mereka sendiri ataupun tanpa memberikan kredit kepada pemilik asal. Kemajuan teknologi yang sepatutnya digunakan untuk pembelajaran telah disalahguna yang menyebabkan amalan plagiat ini telah berleluasa dalam kalangan pelajar Institut Pengajian Tinggi. Perbuatan ini bukan sahaja mencemarkan kredibiliti akademik tetapi juga bercanggah dengan nilai moral dan ajaran Islam yang menekankan kejujuran serta adab. Kajian ini menemukan kepada dua faktor utama yang boleh mengurangkan tingkah laku plagiat ini, iaitu pemberian maklumat tentang salah laku akademik serta pengukuhan nilai keagamaan dalam diri pelajar. Kerana kedua-dua faktor ini dijangka boleh membentuk kesedaran serta mengelakkan pelajar daripada melakukan aktiviti plagiat ini secara berterusan. Berdasarkan artikel, pengarang-pengarang menunjukkan kajian ini kepada pelajar institusi pengajian tinggi iaitu mahasiswa. Kajian ini dijalankan ke atas 150 responden yang terdiri daripada pelajar di sebuah institusi pengajian tinggi swasta IPTS di Selangor. Kajian ini tidak khusus untuk bidang atau disiplin pengajian tertentu, tetapi ia secara umum membincangkan isu ketidakjujuran akademik iaitu plagiat. Walaupun sampel kajian yang diambil daripada sebuah IPTS, topik yang dikaji iaitu tingkah laku plagiat adalah isu yang relevan dalam semua bidang akademik di peringkat pengajian tinggi. Kajian bertajuk Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkah laku plagiat dalam kalangan pelajar oleh Aida Ruzana binti Muhammad Zaki dan Nuraudiah binti Abu Bakar dijalankan bagi mengenal pasti faktor-faktor yang mempengaruhi kecenderungan pelajar melakukan plagiat di institusi pengajian tinggi. Kajian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan melalui edaran borang soal selidik kepada pelajar di sebuah institusi pengajian tinggi swasta di Selangor. Populasi kajian ini melibatkan seramai 2,595 orang pelajar dan saiz sampel ditentukan berdasarkan jadual Krejci dan Morgan 1970 iaitu sebanyak 335 responden. Kaedah secara rawak mudah digunakan bagi memastikan setiap pelajar mempunyai peluang yang sama untuk dipilih. Daripada 335 borang soal selidik yang diedarkan, hanya 150 borang dikembalikan dan boleh digunakan untuk analisis. Instrumen kajian terdiri daripada 3 pembalik ubah utama iaitu tingkah laku plagiat, pemberian maklumat dan keagamaan. Setiap pembalik ubah diukur menggunakan beberapa item soalan dengan tahap kebolehpercayaan. Data dianalisis menggunakan kaedah deskriptif bagi melihat profil responden serta puratamin bagi setiap pembalik ubah. Manakala, ujian kolerasi person digunakan untuk menilai hubungan antara pembalik ubah bebas dan pembalik ubah bersandar. Dua hipotesis dikemukakan dalam kajian ini iaitu terdapat hubungan negatif antara pemberian maklumat dengan tingkah laku plagiat dan terdapat hubungan negatif antara keagamaan dengan tingkah laku plagiat. Hasil kajian menunjukkan majoriti responden ialah pelajar perempuan dan sebahagian besar berumur antara 22 hingga 24 tahun. Analisis deskriptif mendapati tahap tingkah laku plagiat berada pada paras sederhana dengan manakala tahap pemberian maklumat juga sederhana serta tahap keagamaan berada pada tahap tinggi. Ujian kolerasi person menunjukkan bahawa terdapat hubungan negatif yang signifikan antara pemberian maklumat dengan tingkah laku plagiat. Sekaligus menyokong hipotesis pertama, ini bermaksud semakin tinggi kecenderungan pelajar untuk melaporkan salah laku akademik, semakin rendah kemungkinan mereka melakukan plagiat. Namun begitu, keputusan bagi hipotesis kedua menunjukkan bahawa hubungan antara keagamaan dan tingkah laku plagiat tidak signifikan, menandakan tahap keagamaan pelajar tidak memberi pengaruh langsung terhadap kecenderungan mereka melakukan plagiat. Secara keseluruhannya, kajian ini mendapati faktor pemberian maklumat merupakan elemen penting dalam mengawal tingkah laku plagiat dalam kalangan pelajar.
Penyelidik mencadangkan agar pihak industri memberi lebih banyak pendedahan kepada pelajar tentang kesan buruk plagiat dan menggalakkan budaya melaporkan salah laku akademik bagi membina integriti akademik yang cemerlang. Terdapat beberapa implikasi tingkah laku plagiat terhadap pemahaman pelajar tentang penulisan akademik dan pedagogi. Yang pertama, implikasi terhadap pemahaman penulisan akademik, iaitu kekeliruan tentang apa itu penulisan akademik. Pelajar yang sering melakukan plagiat tidak memahami bahawa penulisan akademik memerlukan analisis sendiri, hujah asli dan juga penggunaan sumber dengan beretika. Akhirnya mereka ini hanya menyangka penulisan akademik sekadar mengumpul maklumat dan bukannya membina idea sendiri. Seterusnya, lemah dalam kemahiran parafrasa dan sintesis. Plagiat menyebabkan pelajar tidak belajar bagaimana menukar ayat orang lain kepada ayat sendiri, bagaimana menggabungkan pelbagai sumber dan juga bagaimana menghasilkan penulisan dengan suara sendiri. Ini menjadikan tugasan akademik akan lebih sukar. Di samping itu, tidak memahami kepentingan citasi ataupun citation. Pelajar mungkin beranggapan bahawa citasi ini tidak penting kerana mereka tidak menghasilkannya sendiri. Ini dapat menghilangkan kefahaman tentang mengapa sumber perlu dihargai, bagaimana menyokong hujah dengan bukti dan juga bagaimana mengelak salah faham dalam akademik. Seterusnya, penulisan menjadi mekanikal dan tidak kritis. Tanpa pengalaman menulis sendiri, pelajar tidak belajar dan berfikir secara kritis yang akan menjejaskan kemampuan membuat argumentasi, kematangan ilmu dan keaslian idea. Yang kedua, implikasi terhadap pedagogi. Pelajar tidak membina pembelajaran kendiri iaitu self-directed learning. Pedagogi moden ini menekankan pembelajaran aktif yang mana plagiat ini akan melemahkan motivasi belajar, kebolehan mencari maklumat sendiri dan juga refleksi terhadap ilmu. Pelajar mungkin akan menjadi pasif dan hanya bergantung pada sumber luar. Di samping itu, mengganggu keberkesanan strategi pengajaran guru kerana jika ramai pelajar meniru, guru akan lebih sukar dalam menilai tahap kelemahan sebenar, menyesuaikan kaedah mengajar dan juga guru akan lebih sukar mengenal pasti kelemahan pelajar. Ini akan merosakkan kitaran pedagogi yang sepatutnya membantu pelajar dalam berkembang. Antara kekuatan yang terdapat dalam artikel ini ialah yang pertama, fokus pada faktor yang kurang dikaji. Kajian ini secara spesifik mengetengahkan pemberian maklumat sebagai faktor yang dijangka dapat mengurangkan tingkah laku plagiat. Pengkaji menyatakan bahawa faktor ini jarang diketengahkan dalam kajian-kajian sebelum ini yang lebih menumpukan kepada faktor dalaman pelajar. Yang kedua pula ialah menghasilkan penemuan berbeza bagi keagamaan. Walaupun hipotesis 2 tidak disokong, penemuan bahawa nilai keagamaan tidak mempunyai hubungan yang signifikan dengan tingkah laku plagiat adalah penting. Ia menunjukkan bahawa tahap keagamaan yang tinggi sahaja tidak mencukupi untuk mencegah plagiat tanpa pendedahan dan penguatkuasaan yang sesuai, terutamanya dalam konteks percanggahan hasil kajian dengan kajian lepas. Dan yang ketiga ialah terdapat objektif dan hipotesis yang dinyatakan. Ini membantu pembaca untuk memahami apa yang dikaji. Terdapat juga beberapa kelemahan di dalam artikel ini. Yang pertama ialah kadar maklum balas yang rendah. Kadar maklum balas borang soal selidik yang diterima semula hanyalah agak kurang memuaskan, iaitu 150 borang daripada 335 yang diedarkan, iaitu hanya sebanyak 45%. Kadar yang rendah ini boleh menjejaskan perwakilan sampel. Yang kedua, isu kebolehpercayaan instrumen. Pemboleh ubah pemberian maklumat adalah agak rendah walaupun masih boleh diterima untuk kajian. Pengkaji mencadangkan responden ini tidak memahami maksud pemberian maklumat yang digunakan dalam kajian. Dan yang terakhir ialah kajian berdasarkan persepsi. Hasil kajian hanya bergantung sepenuhnya kepada persepsi, keikhlasan dan kejujuran pelajar dalam menjawab borang kaji selidik. Ini berpotensi untuk menghasilkan jawapan yang bias atau yang diterima secara sosial. Seterusnya, kita pergi ke keutuhan wacana. Yang pertama, keutuhan sebab dan akibat. Contoh dalam artikel, plagiat bukanlah satu isu yang baharu dalam kalangan pelajar universiti. Namun, dengan perkembangan teknologi maklumat dan internet,
masalah ini menjadi semakin serius. Penjelasan di sini ialah ayat ini menunjukkan hubungan sebab dan akibat, iaitu internet menjadi punca kepada peningkatan masalah plagiat. Seterusnya, keutuhan perbandingan dan pertentangan. Contoh dalam artikel, walaupun tahap keagamaan pelajar berada pada tahap tinggi, namun tidak menunjukkan hubungan yang signifikan dengan tingkah laku plagiat. Penjelasannya di sini, keutuhan wacana berlaku melalui kata hubung pertentangan, iaitu walaupun dan namun, yang menghubungkan dua idea yang berlawanan tetapi masih berkaitan. Seterusnya, yang ketiga, keutuhan penegasan dan penambahan. Contoh di dalam artikel, selain itu, pihak universiti juga perlu memainkan peranan dengan memberi pendedahan tentang keburukan plagiat kepada pelajar. Penjelasannya, penggunaan penanda wacana selain itu menandakan penambahan idea baharu yang menyokong hujah sebelumnya dan mengekalkan kesinambungan antara ayat. Kejelasan dalam penulisan. Kekuatan. Yang pertama, struktur yang jelas. Artikel ini mempunyai struktur yang mudah dilihat, iaitu seperti abstrak, pengenalan, kajian literatur, metodologi, hasil, kesimpulan dan rujukan. Struktur ini memudahkan pembaca mengikuti perjalanan kajian dari latar belakang sehingga penemuan. Yang kedua, penggunaan instrumen dan data yang jelas. Artikel ini menyediakan maklumat tentang instrumen soal selidik, kaedah persempelan, bilangan responden seperti 150 daripada 335 bilangan responden, dan kaedah ini dianalisis seperti korelasi Pearson. Penjelasan ini menambah kredibiliti dan memudahkan pembaca menilai metodologi. Seterusnya, dari segi kelemahan, kejelasan istilah dan definisi. Walaupun terdapat definisi seperti plagiat yang diambil daripada Kamus Dewan edisi keempat, namun beberapa istilah dipakai agak umum dan mungkin memerlukan perincian lebih dalam konteks pelajar IPTS. Seterusnya, bahasa dan gaya penulisan. Terdapat beberapa kesalahan kecil seperti ejaan dalam artikel serta penggunaan ayat yang terlalu panjang dengan menggunakan ulasan yang berulang.